Macam mana kita nak tahu bila kita akan dapat cashback kita? Senang saja you all. You masuk dalam apps mobile masing-masing, you tekan pada button pendapatan and then you tekan saja pesanan saya. Alright? Dekat sini nanti you nampak kat di sudut kanan tu tanda soal, tekan saja kat situ. Dekat sini dia bagi tahu di setiap platform yang kita shopping. Kalau di Shopee dia akan bagi tahu setiap 25 hari bulan. Kalau di TikTok dia akan bagi tahu dekat kita iaitu setiap 3 hingga 15 hari. Okey, proses berlakunya perjalanan cashback tu. Kalau di Lazada dia bagi tahu juga dekat situ you boleh baca. Okey, kalau ini adalah untuk platform e-dagang. Dia ada dua bahagian. Satu lagi adalah pelancongan. Kalau kita guna mobile bukan setakat sahaja untuk kita bershopping, tetapi sekiranya kita nak naik kapal terbang ke, kita nak booking hotel ke, homestay ke, okey, kita boleh dapat cashback melalui mobile. Dia ada dua dekat sini, tiket.com dan juga trip.com. Nampak tak? So di sinilah kita nak tengok cara bagaimana kita nak dapat pulangan cashback setiap platform yang kita mobilkan. Okey, happy berbelanja semua. Thank you.